Boleh tak kita ta'assub kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita balik kepada makna ta'assub. Ta'assub ialah kita menyokong atau kita berpegang kepada sesuatu pandangan tanpa mengira salah atau betul. Yang penting pandangan itu datang daripada seorang yang kita memang dah sokong dia. Kita setuju dengan dia. Kita katalah Ustaz A. Bila Ustaz A cakap, mesti betul kita kata. Itu makna ta'assub. Sekarang persoalannya, boleh ke ta'assub kepada Nabi? Nabi SAW membawa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'assub yang dilarang tadi ialah kita setuju, kita ikut tanpa mengira sama ada betul atau salah. Sedangkan Nabi SAW, dia utusan daripada Allah. Pesuruh Allah. Baginda tidak bawa kecuali yang benar semata-mata. Tidak ada yang salah. Sebab wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Nabi tak cakap ikut hawa nafsu dia, melainkan wahyu yang disampaikan oleh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu daripada tuntutan iman kita ialah sam'an wa ta'atan. Dengar dan taat. Tidak ada persoalan. Jadi ini tidak dinamakan ta'assub. Sebab apa? Sebab yang kita ikut ialah sesuatu yang benar. Tidak ada melainkan benar. Jadi kalau sesuatu itu sampai kepada kita dan sudah sahih daripada Nabi SAW, maka kita tak ada pilihan. Kita mesti dengar dan taat. Kecualilah kalau sesuatu itu tidak pasti. Misalnya, kalau seseorang ustaz tertentu, dia sampaikan dalam ceramah dia, kan, dia kata, ni Nabi cakap gini. Sebab dia ustaz, bila dia kata Nabi cakap, kita kata, betul lah tu. Tak boleh. Kerana apa? Kerana ustaz mungkin salah. Jadi, kita wajib pastikan dulu apa yang ustaz atau ustazah tu sampaikan benar daripada Nabi SAW. Hadis yang kita panggil yang sahih, yang tidak diragukan. Ini bukanlah makna kita tolak hadis Nabi, tapi kita menapis apa yang disampaikan kepada kita oleh seseorang itu, sama ada sahih atau tidak. Kita boleh kata, alah dia ustaz, takkanlah nak bohong. Kan? Ya, kita tak tuduh ustaz tu bohong. Tetapi kadang-kadang ustaz tu terlupa. Ataupun kadang-kadang ustaz tu tak semak. Ustaz ni pun ambil daripada buku tu, ambil daripada buku ni tanpa menyemak sahih atau tidak. Ataupun ustaz ini sendiri dengar daripada ustaz lain yang dia percaya, dia tak semak. Jadi makna kita bukan tuduh ustaz tu bohong. Kita bukan tuduh, orang kata apa, tak percaya kepada apa yang disampaikan oleh ustaz itu. Tapi kita menyemak kesahihan hadis. Jadi kewajipan kita apabila kita dah tahu hadis itu sahih, kita mesti berpegang dengannya. Kita mesti mengikuti apa yang diarahkan oleh Nabi SAW. Kita mesti yakin akan kebenarannya tanpa mempertikaikannya. Jika anda rasa video ini bermanfaat, sila like, komen dan share supaya ramai yang mendapat manfaatnya, insya-Allah.